Oi, Smackdown semalam memang unpredict lah. Semua match unpredict gila. Lepas tu Mystery Box hadir dekat Smackdown pula. Oh my god. Jom kita sembang sikit apa yang berlaku di Smackdown semalam. First kali sorry, aku minta maaf sebab kalau sound tak berapa nak tune sebab aku kat kampung, aku terlupa nak bawa mic. Lepas tu pula Smackdown semalam aku tak sempat nak review sebab busy gila. Balik tu berbuka, lepas buka tu balik kampung, tak sempat tengok. Ni aku baru habis layan tengok Smackdown. Jom kita review. Opening show kita ada Cody Rhodes memeriahkan majlis. Kemudiannya Jacob Fatu pula datang. Nampak macam ada isu tak puas hati. Memang tak puas hati lah, member pula yang pergi menang kan. Lepas tu si Jacob datang kata, Mana Drew McIntyre, dia tak puas hati. Ni Edis keluar, dia cakap hari ni aku cuti kan si Drew McIntyre. Tiba-tiba dengar dari hujung sana ada pula datang pula si Drew McIntyre. Dah panas lain lah dekat situ kan. Jacob pun sampai dia nak pergi naik atas. Lepas tu security tahan. Dia kata kalau kau buat macam ni Chamber dengan WrestleMania, memang kau takkan pergi lah, aku akan suspend kau. Lepas tu Jacob dah dibawa keluar. Si Drew McIntyre ni kasih api-apikan lagi lah. Si Cody Rhodes ni lagi panas. Lepas tu mula lah Cody Rhodes menjirap-menjirap, membara-bara. Macam dia boleh menang lah. Dia kata lagi 2 kali je untuk aku dapatkan balik title kau. 2 match lagi je. Elimination Chamber aku menang, WrestleMania aku jumpa aku menang. Kalau menang lah Cody. First match kita ada Tama Tonga versus Ilya Dragunov. Match ni best. Tama Tonga di mana dia dah solid Ilya Dragunov pun kalau nampak kecil Ilya Dragunov. Match ni Tama Tonga menang, itu pun hasil sokongan daripada kawan-kawannya lah. Kacau si Jesse Mateo tu, kacau Tonga Loa, kacau. Lepas tu kena finisher daripada Tama Tonga tu, pin settle. Lepas tu habis je match tu, si Ilya Dragunov nak pergi bantai semua orang. Dia kena bantai. Tapi datanglah si Zack Ryder pula, Matt Cardona dan juga si Apollo Crew tu ingat nak tolong sekali. Jadi Apollo juga kau kena bantai. Lepas tu tiba-tiba jadi gelap. Uncle Hoodie dan juga The White Seats keluar lah. Dia kata dia akan nak dapatkan balik lampu lanternnya tu. Dan minggu depan dekat Smackdown akan ada face off ataupun match antara Uncle Howdy versus Solo Sikoa. Menarik. Lepas tu kita ada face off dekat backstage, Randy Orton dengan Aleister Black. Si Aleister Black ni perli Randy Orton. Lalas mereka ada match lah malam ni. Lepas tu kita ada segmen Jade Cargill. Macam biasa dia nak mengapi-ngapikan Liv Morgan lah kan, suruh cabar dia. Lepas tu dia pun terus caw. On the way nak caw tu, Charlotte Flair keluar. Mantap. Terus ada match untuk qualifying match Elimination Chamber, antara si Charlotte Flair versus Nia Jax versus Kiana James. Mula-mula aku ingatkan ini adalah momen yang akan kita tengok dekat WrestleMania nanti. Charlotte Flair mungkin menang Elimination Chamber, tetapi wow, what a Kiana James. Betul-betul aku dah suka tengok dia masa kat Royal Rumble hari tu. Memang perform gila. Betul-betul dia showcase diri dia. Yang kat sini pun ada beberapa kali dia showcase diri yang aku tak boleh belah macam mana dia boleh angkat Nia Jax yang seberat seberat itu, tak boleh cakap. Lepas tu dia buat someone drop lagi, cakap gila lah. Aku nak sangat Kiana James ni menang. Betul kali Kiana James ni yang menang. Wow. Selepas si Charlotte Flair tu buat dia buat submission dekat Nia Jax, Kiana James ambil peluang, sok daripada bawah, terus roll out, pin, settle. Menang menang si Kiana James ni. Pergilah dekat Elimination Chamber. Aku okey je dengan kata keputusan tu. Penonton pun bersorak. Lepas tu kita ada si Toxic ni jumpa dengan Oba Femi. Datang berpantun-pantun, berpoem-poem pula. Lepas tu Oba Femi kata, baca lagi. Kena tarik kau masuk ring. Jadi ayam penyet. Last Oba menang. 2 kali langgar, buat powerbomb sekali, terus pin, settle. Lepas tu dekat backstage kita dapat lagi kelibat mystery box ini. Di saat mereka tengah berbincang, opportunity Damien Priest boleh pergi ke WrestleMania kalau dia menang match malam ni. Lepas tu R-Truth ingat dia akan masuk qualifying juga, tapi tak dapat lah bos, sebab qualifying dah habis. Sebab Raw nanti last lah kan. Kesian lah R-Truth ni. Lepas tu Tiffany Stratton menang lawan dengan Alba Fire. Makin berfire-fire lah si Chelsea Green tu. Tiffany Stratton ni bila dah kurus ni, dia punya move dia agak nampak lincah dah macam Sol Ruka dah. Gear up pun dah macam Sol Ruka. Kat backstage kita dapat tengok Cody Rhodes dengan Sami Zayn ni bergaduh mulut lah. Alamak, Sami Zayn pun kata, engkau lah, aku tolong kau, aku claim si Mamat Drew tu, engkau boleh
ambil kesempatan buat crossroad, pin aku Bila panas bergaduh, diorang pun lerai dalam saat panas. Trick William datang dengan anjing-anjingnya si Sami Zayn ni. Sami Zayn pergi kejar balik Cody. Kata Cody, sorry Cody, aku mungkin tadi aku silap aku sorry kata kan, aku panas tadi, yang aku minta maaf, aku support kau. Alah, hai boringnya lah. Biar dia panas. Nak tengok feud Sami Zayn Cody Rhodes ni, tak payah baby face sangat. Boleh Sami Zayn. Habis je segmen tu, terus ada match untuk Elimination Chamber qualifier match antara Carmelo, Trick William dan juga Damian Priest. Match ni pun kita mengingatkan balik zaman-zaman NXT Trick William dengan Carmelo. Datang pula si clone Undertaker ni pergi bantai dua-dua, tak jadi apa. Untuk match ni pun aku tak boleh predict siapa yang menang. Boleh pergi Damian Priest, boleh pergi Carmelo, boleh pergi Trick William. Tapi aku tengok dari segi crowd yang fit kau Trick William. Tapi betul Trick William sekali dia bagi 2 kali trick shot dekat si Damian Priest, down, pin, terus settle lah Trick William dan dia pergi ke chamber. Mantap. Johnny Gargano makin lama makin di-express. Aku pun tak tahulah, harap ada something yang nak diberikan kepada Johnny Gargano ni. Jangan depress hilang terus ke follow Tommaso Ciampa. Tolong jangan macam tu. Lepas tu kita ada match antara Mami Rhea Ripley versus Giulia. Sepatutnya match ni Giulia versus Io Sky. Aku tak tahu kenapa dia tukar dengan Mami. Aku cari-cari sebab berkebarangkalian match Io dengan Giulia ni diorang mungkin nak set up satu match lain lah. Sebab Japan versus Japan kan. Lepas tu dia kasih Mami Rhea Ripley. Aku cakap okey lah, Mami tu okey juga. Tapi dia match kosong saja, bukan match untuk United States. So match ni pun dapat tengok juga showcase kepada Giulia ni. Mami pun tak kurang hebat. So end up match ini tak nak kasih siapa-siapa kalah, DQ lah. Si Lash Legend dengan Nia Jax kacau. Nampak macam lebih panas ni. Tapi disebabkan minggu depan diorang akan berjumpa lagi, rematch lagi. Sebab hari tu match diorang DQ kan, tak ada siapa yang menang. So Mami dengan Io akan jumpa dengan ada nama tim diorang ni, ada Irresistible Force. Alamak, lain macam nak lama jadi tag team ni. Elok lah tu. Nia Jax pun dah tak boleh nak gerak seorang lah. The Miz mangsa seterusnya untuk Oba Femi. Minggu depan diorang akan ada match. Mula-mula si The Miz ni kata, aku nak tolong kau nak berkembang lagi lah kalau dalam scene. Abang aku kan leader dekat locker room ni. Apa lagi Oba Femi, okey. Aku cakap dengan ni, at least minggu depan kita akan ada match. Terkejut beruk si The Miz. Main event Randy Orton versus Aleister Black. Mula aku ingatkan Elimination Chamber qualifying tu dekat main event, sebab selalunya main event kan. Lepas tu kenapa kat tengah-tengah? Rupanya dia nak fokuskan. Okey lah sebab ada Randy Orton dan cantik juga tu kan. Aleister Black pun ke main event. Alright, so match okey. Randy Orton perform, Aleister Black pun perform. Tapi aku cakap, selalunya kalau hujung-hujung match ni mungkin akan ada something storyline yang nak dibawa ke next. Ya betul Mat, Randy Orton dibantai oleh tali pinggang dengan Drew McIntyre. Wow, Drew McIntyre ni aku tak tahulah kenapa suka sangat cari pasal dengan orang. Jacob dengan Cody kau tak settle lagi, kau pergi tambah lagi dengan ulo berbisa ni. Lepas je kena Aleister Black buat black mask sekali, pin settle, Aleister Black menang. Dan Raw tamat macam, bukan Raw pula, SmackDown tamat macam itu pun. Cody datang lah nak kejar Drew McIntyre lari. Berkecimpung lah, berkabung lah si Cody Rhodes tengok Randy Orton kena bantai. Itu je lah SmackDown kita pada semalam review.